Assalamualaikum dan hai semua. Saya Miss K dan hari ini saya sangat teruja untuk memperkenalkan kepada anda ASIS Masa Depan Pengurusan Sekolah. ASIS ialah sebuah sistem pengurusan bersepadu dan berintegrasi di mana ia membantu setiap aspek pengurusan sekolah menjadi lebih mudah dan cekap. Mari kita meneroka ciri-ciri menakjubkan dengan modul pertama, pendaftaran pelajar. Dengan ASIS, pendaftaran pelajar menjadi lebih mudah. Ibu bapa boleh mendaftarkan anak-anak mereka dengan lebih lancar melalui portal atas talian. Ibu bapa hanya perlu mengisi borang secara atas talian dan admin sekolah akan memproseskan permohonan tersebut. Slip keputusan permohonan tersebut kemudian akan dihantar secara automatik kepada ibu bapa melalui SMS, WhatsApp atau email. ASIS juga dapat membantu sekolah anda dalam pengurusan yuran. Oleh itu, saya serahkan kepada Ilya untuk memperkenalkan modul seterusnya. Terima kasih Miss K. Hai, saya Ilya dan saya akan berkongsi dengan anda modul kedua, yuran pelajar. Dalam sistem ini, admin sekolah dapat melihat senarai yuran pelajar dan jana multi-invoice melalui paparan ini. Kemudian, invoice-invoice ini boleh dihantar terus kepada ibu bapa untuk mereka membuat pembayaran sama ada melalui kaedah FPS atau kad kredit atau debit dan auto receipt akan dijana selepas pembayaran dibuat. Di dalam modul yuran ini juga terdapat laporan tunggakan yang mana notifikasi tunggakan yuran boleh dihantar kepada ibu bapa melalui SMS, WhatsApp dan juga email. Sekarang, mari kita dengar dari Izzat untuk modul yang ketiga. Hai semua, saya Izzat. Saya ingin menceritakan tentang modul ketiga iaitu kehadiran pelajar. Memantau kehadiran pelajar lebih mudah dengan adanya sistem ASIS. Mari saya tunjukkan. Modul kehadiran ini didatangkan dengan peranti Face ID untuk mencatatkan kehadiran pelajar. Kehadiran akan disimpan di dalam sistem dan boleh diakses secara real time oleh ibu bapa. Anda mesti nak tahu macam mana cara ibu bapa mengakses rekod kehadiran secara online. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya bawakan anda kepada Miss K untuk menerangkan tentang modul seterusnya. ASIS sentiasa komited dalam memastikan ibu bapa dapat kekal berhubung dan dimaklumkan tentang prestasi dan rekod anak mereka di sekolah. Dari itu, wujudnya aplikasi mudah alih ASIS iaitu aplikasi Capaian Penjaga. Aplikasi ini merupakan all-in-one platform yang diperlukan oleh ibu bapa, di mana ibu bapa hanya memerlukan sebuah telefon pintar untuk mengakses segala data berkenaan pelajar. Aplikasi ini merangkumi buletin, pembayaran yuran secara online, semakan kehadiran, markah bagi setiap peperiksaan pelajar, permohonan outing, prestasi hafazan dan banyak lagi. Sekarang saya serahkan kepada Ilya untuk modul seterusnya. Mari kita lihat modul yang kelima dalam ASIS ini iaitu pengurusan akademik. Dalam modul ini terdapat 6 komponen utama iaitu RPH, LMS, homework, exam, headcount dan hafazan. Selain akademik, ASIS juga meliputi modul di luar akademik. Untuk itu, saya persilakan Izzat untuk menerangkan bagaimana modul itu berfungsi. Sekarang mari kita terokai modul ke-6, luar akademik. Terdapat 4 komponen utama luar akademik iaitu co-curriculum, disiplin, outing dan hostel. Dengan ASIS, rekod co-curriculum dapat disimpan secara sistematik. Disiplin juga dapat direkodkan dan memudahkan pemantauan ibu bapa. Modul ke-7, pentadbiran. ASIS memudahkan pentadbiran sekolah dengan modul pentadbirannya yang mantap. Dalam modul ini terdapat 2 submodul utama iaitu pengurusan kewangan dan sumber manusia.
Submodul ini menyediakan rekod kehadiran staf dengan menggunakan peranti berteknologi terkini Face ID. Pekerja hanya perlu mengimbas wajah mereka dan data akan terus direkodkan ke dalam kehadiran mereka. Untuk pengetahuan anda, ASIS juga dibina berdasarkan keperluan terkini dan masa akan datang. Dari itu, wujudnya modul ke-8 aplikasi eBOS Pro. eBOS Pro merupakan aplikasi bagi pekerja untuk melakukan permohonan cuti, membuat tuntutan, memuat turun slip gaji bulanan dan mendapatkan info yang terkini hanya dengan melalui telefon pintar sahaja. Jadi, apa tunggu lagi? Jom bersama menaik taraf tahap pengurusan sekolah anda hari ini. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 019 383 2823.